SiteGen dah 561 users register dekat platform dan kita ada 70 subscriber, 74 hari ni. Lepas tu aku baru lepas integrate chat ni, Dieter ke macam ni sebutan dia, tak tahu lah. Dieter chat. Dan ya, itu saja aku nak update dekat SiteGen. Dan of course 3 minggu cari kerja lepas kena buang kerja, 3 minggu lepas dan 3 minggu aku cari kerja. So far update cari kerja agak okey lah, berangsangkan lah. Aku dapat rasa macam mana interview zaman AI ni. Aku ingat lain tapi mostly sama je. Dan aku terkantoi banyak lah interview awal tu sebab tak prepare. Aku dah setahun lebih tak kerja dan aku pun memang plan nak retire kat company tu kan, tapi tak apalah, benda dah jadi. So SiteGen 560 user memang aku macam aku rasa banyak share dekat threads aku, banyak buat marketing, share session, macam promote everywhere kan dekat thread orang pun aku reply apa semua. So itulah aku rasa yang membuatkan dia boleh pergi. Dan sedikit live update, aku pun tak sure kalau tak dapat kerja 30 Julai ni last notice period. Kalau tak dapat kerja juga, aku rasa aku just fokus buat business aku, buat business sendiri, cari macam job ke freelance untuk sustain SiteGen dan untuk of course lah bayar komitmen sendiri kan. Dan aku pun dah cuba untuk kurangkan semua komitmen. Tak tahu video ni nak update apa, just nak update SiteGen punya progress aku. Sekarang ni kita baru publish satu course iaitu Production Grade RAG. Aku letak kat sini, Production Grade RAG course. Course dia ada, kita ajar pasal macam mana nak ajar agent ni untuk buat RAG. RAG pun satu topik yang selalu ditanya lah dalam interview kan. Kadang dia tak tanya pun, aku cerita apa benda RAG, lepas tu macam mana kau nak embed benda, macam mana kau nak buat re-ranking apa semua kan. So RAG ni basically korang boleh bayangkan macam kita ada data, contoh polisi ataupun apa-apa lah, documentation dalam markdown file or any file. Lepas tu kita nak bagi kat agent, tapi agent tu macam susah nak baca sebab dia adalah contoh model yang lemah lah ke apa kan. Dan bila dia susah nak baca, jawapan dia tak memberangsangkan lah. So people akan buat RAG supaya kita boleh embed dia punya polisi dokumen tu dalam database VectorDB. Biasanya orang pakai ChromaDB, Pinecone ataupun PG Vector lah. Dah ada banyak lagi lah kat luar sana. Dan untuk embed benda tu orang pakai model contoh open source. Macam kalau kat SiteGen kita ajar pakai OpenAI embeddings. Pada embed tu agent dia akan query data yang dah embed tu. Lepas tu dia akan dapatkan macam contoh dia kita tanya dia what's the refund policy for this kind of situation. So itu sajalah aku punya sorry tu aku dah bagi talk DevOps Malaysia. Aku tak gambar kat sini. DevOps Malaysia punya talk sangat ramai lah, sampai ada orang berdiri kat belakang kan. So dekat talk tu aku cakap macam mana nak deploy AI agent to production. Dan aku rasa topik tu sangat penting jugalah sebab semua orang sekarang dia nak deploy agent kat production kan, tapi diorang macam tak tahu macam mana dia nak jadikan infra dia ready untuk handle agent. So dekat talk tu aku cakap pasal tu, dan aku rasa this is also important kalau aku letak dekat SiteGen juga course ni ya. Dan aku rasa next video aku nak cakap pasal aku apply dekat satu accelerator program ni, iaitu di US. Korang rasa boleh tahu lah, aku just hantar je as a solo founder sebab aku perasan dekat accelerator program ataupun funding, VC funding ni lah, dia ada masuk ramai solo founder. Dan sekarang ni aku solo founder, aku rasa aku boleh macam do something lah kot, boleh maybe tak tahu lah, aku pun main apply, aku tak ada spesifik cara apa kan. So maybe tu next video kot, aku akan buat video tu dalam bahasa Inggeris ke apa kan. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih, just a little bit of update. Dan next video aku nak cerita sikit pasal interview, sistem design interview, apa benda yang interviewer tanya, dan apa benda yang aku jawab lah. Tapi aku tak boleh bagi macam secara detail lah apa benda yang diorang tanya, soalan kantai lah kan. Dan aku boleh macam mock lah, macam tukar sikit soalan dan apa yang aku jawab lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe guys. 2000 subscriber, come on. Boleh guys, insyaAllah.